Okey, kelebihannya adalah untuk semualah, semua jenis gangguan-gangguan, penyakit-penyakit zahir dan batin tu semua. Gangguan-gangguan zahir dan batin. Untuk gangguan makhluk halus pun boleh, penyakit zahir pun boleh, batin boleh. Dan dia punya Telegram ni, dia punya audio tu hanya untuk 3 hari saja lah semua. 3 hari saja. 3 hari sajalah. Lepas 3 hari kita akan padamkan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat air penawar tu, tuan-tuan pasang audio tu, tuan-tuan letak, beli, cari banyak-banyak air, beli kat kedai ke, beli banyak-banyak, letak ataupun kotak, letak kotak, beli banyak-banyak, 2-300 botol, buka penutup dia, pasang audio tu. Audio tu hanya untuk 3 hari saja. So, cukup 3 hari kita akan padam. Kita akan admin akan padam dan anda akan keluar daripada grup Telegram tersebut. Okey, kalau jiran nak guna boleh. Nak bagi pada jiran, kita buat pada jiran boleh. Tapi audio tu tidak dibenarkan untuk bagi kongsikan kepada lain. Untuk anda. Contohlah Kak Minah. Kak Minah dia beli. Jiran dia tengok jiran dia sakit. Kita pun minta buat air, kita letak. Esok kita bagi kat dia boleh. Tapi jangan bagi ambil audio kau pasang sendirilah. Jangan, tak boleh. Itu tak boleh, dilarang. Dilarang. Kalau buat juga maka terbatal lah. Jadi kalau kita buat banyak-banyak air. Okay, kalau tuan-tuan nak jual pun boleh. Air itu tak ada masalah.